Dol Said. Papaku pangkat besar. Berbelanja pun besar. Tapi satu hari, bapaku pergi meninggalkan kami. Ibu tidak bekerja dan tidak mampu menampung pembelajaranku. Aku teringat duit yang aku simpan selama ini. Aku gunakan duit itu untuk terus belajar. Akhirnya, kini aku berjaya. Sediakan payung sebelum hujan. Sediakan payung sebelum hujan? Apa maknanya? Akif, apa maknanya? Itu kan peribahasa. Maknanya, kita kena bersedia atau berjaga-jaga dalam menghadapi apa-apa perkara atau kemungkinan yang datang. Lebih-lebih lagi, perkara-perkara yang tidak dirancang. Kenapa tercengang? Panjangnya. Langsung tak faham. Dah, tak faham tak apa. Cepat minum. Akif, sambil kita orang minum, ceritalah. Cerita apa? Alah Akif, cerita pasal peribahasa tu lah. Mesti ada kan? Mestilah ada. Ceritalah. Nak ceritalah ni. Sabar. Pada zaman dahulu, hari ini, juara akan berlawan di garang. Pertandingan ini akan diadili oleh Sajin. Pemenangnya juara si Ayam Kakak. Hadiahnya ialah sebukit cacing tanah. Ya. Tak apalah. Aku tak makan cacing. Ayam-ayam sekalian, kalau nak makan, silakanlah. Hairan, ayam tak makan cacing. Jadi dia makan apa? Yang lagi hairan, dia tak tinggal di hutan ni pun. Iya. Habis tu dia tinggal di mana? Apa rahsia kemenangan kau, hai juara? Rahsia? Tiada rahsia. Hanya perlu makan makanan yang berkhasiat dan cukup rehat. Siapa? Mana ayam tu hilang? Tadi di sini. Dah rugi. Kalau tidak, kenyang aku berhari-hari. Terima kasih, Kancil. Kalau tak, mesti aku dah jadi makanan si ular sawa tu. Sama-sama. Dalam hutan tak boleh bising-bising. Binatang kecil macam kita ni sentiasa diperhati. Silap-silap kena tangkap. Kecil. Mana ada aku kecil? Aku kuat. Gagal.
Tapi kau tetap ayam. Enak dimakan. Yelah, aku tak nak masuk hutan dah. Kenapa kau ikut aku? Oh, aku dengar kau tak tinggal di hutan. Jadi, aku nak lihatlah tempat tinggal kau di mana. Aku tak tinggal di hutan. Sebab aku bukan ayam hutan. Jadi, kau ayam apa? Ayam belaan. Aku tinggal di dalam reban. Aku ada tuan. Dia siapkan semua keperluan aku. Iyu? Tak percayalah. Tak percaya? Tengok. Wah,